Nazir, sebagai gym owner, aku nak tanya kat kau. Nasihat dekat orang yang mungkin berniat nak buka gym sendiri. Nasihat nak buka gym sendiri lah. Yang pertama, passion tu kena ada. Passion. Itu yang pertama. Sebab gym ni kena tahu tau, dia bukannya bisnes F&B ke, bisnes baju ke, bisnes pakaian yang kita boleh scale, kita boleh jual satu Malaysia. Maksudnya dia adalah bisnes service yang berpusat ke satu tempat dan kita kena tahu income dia tidaklah exponential macam kita jual barang. Faham tak? Jual barang ni kan kita boleh scale kuantiti yang banyak gila, and then kalau barang tu viral kita boleh post ke satu Malaysia. InsyaAllah income tu berganda lah. Gym ni dia bergantung kepada komuniti keliling tu. So dari segi income tu tidaklah terlalu macam berganda-ganda kalau kita jual barang. So kalau kita tak ada passion, kalau kita keluarkan duit kita dengan harapan macam aku akan dapat balik berganda-ganda pulangan hasil tu, sorry, mungkin tidak. Unless kalau buka macam commercial gym yang modal sampai 2 juta, yang memang dia punya income boleh kau-kau lah, itu lain cerita lah. Tapi kalau gym-gym biasa-biasa ni semua, kita kena ada passion. Maksudnya dalam pada buka gym tu kita ada planning lain. Contohnya kita nak fokus on buat PT, kita nak fokus on content creation ke, ataupun jual barang-barang gym dekat gym tu sendiri. Barulah insyaAllah income tu boleh stabil lah. Okay, menarik lah kita cakap pasal benda ni kan. Betul lah juga. Gym ni bukan macam online punya business. Betul. Boleh hantar dekat seluruh Malaysia. Kita nak hantar apa dekat gym ni kan? Betul. Hantar servis macam mana kan? Tapi kalau ada idea yang macam nak buat online training, mungkin boleh kot. Jual suplemen mungkin boleh kot daripada gym ni kan. Buat konten kemudian jual suplemen. Jadi dia kena fikiran dia tu luar daripada kotak sikit lah. Sebab tu lah point aku tadi, aku cakap apa? Kena passion dia dekat situ. Maksudnya dia memang hati dia dekat gym, dia tahu okay aku nak buat ni, aku nak buat apa, aku ada idea on the gym itself. Kalau dia memang tak ada background, workout pun tak pernah, tiba-tiba rasa macam aku nak keluar duit lah, nak labu, nak buka gym lah, tu memang susah lah. Jadi bisnes gym ni bukanlah satu bisnes yang buka-buka kaya. Ya, betul. Tak ada. Tak ada. Alah, mungkin habis banyak lagi. Betul. Kalau salah steps tu, mungkin kita boleh kerugian pun sebenarnya. Tapi bukanlah bermakna kita tak menggalakkan orang untuk tak buka gym. Betul. Jangan takut untuk buka gym. Betul. Cuma kena ada idea. Kena kreatif. Kena kreatif dan passion dengan dia. Ya, guys. Yang mana yang nak dapatkan lagi, mungkin sembang-sembang. Boleh nak sembang-sembang. Boleh, tak ada masalah. Datang ke Infinity Muscle dekat Putrajaya. Sambil tu korang nak training pun, Abang Nazir kita mesti boleh tolong korang bagi tips yang terbaik. Betul. Korang yang mana yang belum follow, tekan butang follow dan jangan lupa tinggalkan soalan dekat dalam ruangan komen. Stay tune next video guys.